Hai Kak Abang, untuk video hari ni Alin tunjuk dekat Kak Abang dengan hiking stick adjustable dekat Kak Abang. Untuk kita punya hiking stick adjustable ni ada dua warna tau. Kita ada warna hitam dan juga warna biru. Untuk hiking stick adjustable kita ni Kak Abang, cara Kak Abang nak tinggikan dia, pusingkan sahaja, ikut instruction dekat bahagian sini. Kalau open ke belah kanan dan kalau close ke belah kiri. So Alin dah tarik dah mengikut ketinggian yang Alin nak. So Alin akan closekan dia ke bahagian belah kiri. Layer yang kedua, Alin akan buat benda yang sama juga. Dan closekan dia ke belah kiri. Kak Abang kena pusingkan dia tau. Tada, dah tinggi. So, Kak Abang boleh sahaja adjust. Kita punya adjustable hiking stick ni mengikut ketinggian yang Kak Abang nak. Sebab kita punya hiking stick adjustable ni, dia boleh tinggi sehingga 135 cm tau. Dan ketinggian minimum dia sehingga 60 cm sahaja. So, kalau Kak Abang nak simpankan dia semula, just tolakkan sahaja dia ke bahagian belah kanan dan tutupkan dia sahaja. Kalau Kak Abang beli adjustable pun daripada Utan King, Kak Abang akan dapat free kit kat bahagian sini tak. So, Kak Abang boleh sahaja pasang dia dekat bahagian bawah untuk keselamatan Kak Abang. Untuk kita punya adjustable hiking stick ni, dia anti-shock tau. Dan dekat bahagian handle ni mempunyai sponge dan juga Kak Abang boleh genggam dekat bahagian sini. So, kalau Kak Abang berminat dengan kita punya hiking stick adjustable ni, boleh dapatkan dekat bag pun dekat bawah sekarang. Bye-bye!